Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, semua tanda tangan. Ustaz minta Zafran untuk mengucapkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda tangan dengan senyum. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Okey, sebelum tu kita nak minta Syamil pula untuk bangun dan selawat kepada Nabi 3 kali. Orang lain semua ikut. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Silakan Syamil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Okey, seterusnya Ustaz nak tunjuk. Siapa pernah tahu lagu ni? Saya tahu. Apa tahu? Ni, lagu ni. Inilah barisan kita. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Pascal. Kita nyanyi dulu ke kita. Okey, okey, saya nyanyi dulu. Lagunya letak macam ni. Teng 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 teng. Pernah dengar? Tak pernah? Okey, tak apa. Kalau tak pernah, Ustaz nak bagi kamu dengar. Okey, semua dengar tapi sama-sama ikut ah. Boleh. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban untuk ibu pertiwi. Sebelum kita berjaya, jangan harap kami pulang. Inilah sumpah pendekar kita menuju medan mati. Okey. Okey, cukup. Jadi sekarang kamu tengok depan ni. Kamu nampak apa ni? Oh, merah. Nah, kotak lain Ustaz ni, kotak lain Ustaz. Okey, dalam ni ada puzzle. Jadi Ustaz nak bagikan kepada 2 kumpulan. Okey, belakang kumpulan yang pertama dan yang depan kumpulan yang kedua. Okey, jadi Ustaz akan bagi 4 bahan ni. Dan apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu mencantumkan bahan-bahan ini menjadi satu image. Dan kejap lagi Ustaz akan tanya apakah image tersebut sambil mendengarkan lagu Inilah Barisan Kita. Okey, dalam masa 15 saat ke 20 saat saja Ustaz bagi. Sila cantum sekarang. Okey, lagi 10 saat. Okey. Okey, semua dah siap? Siap. Siap, okey. Sekarang Ustaz nak kamu angkat 4 benda yang sudah dicantik itu. Gambar apa yang kamu dapat lihat? Ikan. Ikan. Gambar? Pedang. Pedang. Yang kata Ustaz ni kamu nampak gambar apa ni? Rotan. Rotan ke pedang? Pedang. Kalau Ustaz takik. Takik ke sakit? Tak. Okey, gambar yang Ustaz pegang ni adalah gambar pedang. Okey, Ustaz nak tanya, Syafiq tahu tak apa kegunaan pedang ini? Membunuh manusia. Membunuh manusia yang baik kan yang jahat? Yang jahat. Yang jahat. Pandai. Okey, jadi hari ini tajuk kita, siapa tahu tajuk kita kenal macam ini? Pedang kan? Pedang. Bukan pedang. Okey, Ustaz tanya. Ustaz tanya, pedang ini selalunya digunakan untuk siapa pada zaman dulu? Ikan. Pedang. Ya, betul tentera. Jadi tajuk kita hari ini adalah jihad di jalan Allah. Okey. Seterusnya, kita dah nyanyi tadi, kita dah tahu kita dah belajar tentang jihad kan? Ustaz terus nak pergi kepada kita punya pembelajaran pada hari ini. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Sekarang Ustaz nak seorang, Ustaz nak Arif baru untuk baca di hadapan ini. Apa yang di hadapan?
Maksud jihad, pengertian. Jihad berarti seorang Muslim mencurahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan sesuatu perkara. Jihad juga bermaksud membuang kejahatan dalam diri dengan menolak godaan syaitan, menentang kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat sekadar yang termampu. Bagus, Arif, duduk. Okey, yang lain kita bukan kepada Arif. Okey. Seterusnya, Ustaz nak Syamil bacakan dalil yang terdapat di sini yang kamu lihat. Dalil ni? Ya Rasulullah, ayun nasi afdal. Apa Rasulullah, mu'min yudaiku fi sabilillah bi nafsi wa malihi. Okey, maksudnya Dikatakan wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling baik? Rasulullah bersabda, manusia yang berjihad pada jalan Allah dengan diri dan hartanya. dengan diri dan hartanya. Okey, sekarang siapa dah faham dalil ni? Apa itu maksud jihad? Faham tak? Kita tak faham? Faham. Tak faham. Okey, kamu dah serang. Kita tak serang. Okey, jihad ni secara kasarnya Ustaz sebut adalah seseorang Muslim yang mencurahkan tenaga dan kekuatan dalam melakukan satu perkara yang baik. Dan pada zaman dulu jihad ini adalah jihad Nabi SAW dengan para sahabat untuk menentang musuh yang menentang Islam. Jadi inilah jihad yang kita inginkan. Okey, jadi sekarang Ustaz tanya, siapa pernah lihat video tentang jihad peperangan? Angkat tangan. Tak pernah lihat? Nak tengok? Okey, kalau nak tengok seminit saja Ustaz akan tunjukkan kepada kamu video berkaitan jihad. Okey, kalau nak tengok semua, sila komen. Okey, semua boleh tengok ini video ni masih 3D. Ustaz bagi kamu senang faham. Sekarang kan zaman AI, inilah AI dia. Okey, kamu tengok. Okey, ini apa ni? Orang jahat. Pahlawan. Ini pahlawan ke orang jahat? Jahat. Tengok dia naik apa tu? Dia naik? Kuda. Dia naik kuda. Dia nak pergi mana tu? Lawan. Tapi lawan dengan musuh dia. Jadi inilah adalah salah satu cabang ataupun aspek jihad, iaitu jihad melawan musuh Allah. Jadi dulu Rasulullah dan para sahabat pun menjalankan kegiatan peperangan ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memusnahkan musuh-musuh Allah dan untuk menegakkan agama Islam. Pandai lah ni. Ni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Ya. Sahabat Nabi. Ya, sahabat Abi dan beliau juga merupakan seorang khalifah dan merupakan seorang ketua apa? Perang pada zaman beliau. Jadi inilah peperangan yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali. Tengok tu. Dengan pedang dan sebagainya, tujuannya adalah untuk menghindarkan diri daripada agama Islam ini dihina dan dicaci oleh musuh. Okey. Jadi semua boleh faham? Boleh faham. Okey, kalau boleh faham, tadi kita telah menerangkan maksud dan juga dalil, dan juga ini adalah perjalanan macam mana perang. Salah satu aspek yang disebut adalah perang melawan musuh Allah. Inilah videonya secara kasar saat ini kamu nampak. Okey, faham ke tak faham? Okey, baik. Okey, sekarang ni kita dah lihat tadi mengenai tentang konsep jihad dan pengertiannya, betul? Ya, betul. Kan? Dalil. Okey, apa maksud jihad? Syamil, bagi ringkas. Jadi berperang Ustaz. Okey, berperang. Tapi Masa dia melawan musuh Ustaz. lawan musuh. Arif. Mempertahankan negara. Okey. Apa? Dalil dia ada sebut perkataan apa? Berjuang. Berjuang, betul. Okey. Sekarang ni kita akan main siapa yang kena, iaitu melalui flashcard yang Ustaz pegang. Okey, kita tengok dalam konsep Ustaz ada flashcard. Okey. Ustaz akan berikan random spin wheel, dan siapa yang kena Ustaz akan panggil lah. Okey. Lihat siapa yang kena. Oh, okey, Hasan. Hasan kena. Bagus Hasan. Tak tahu, tak tahu je nama dia Hasan. Okey, Hasan. Hasan pilih. Hasan nak yang mana Hasan? Saya suka warna biru Ustaz. Warna biru, kita tengok Okey, Hasan betul hari ni. Hasan tak kena sebab tiada soalan. Okey, kita tengok siapa yang betul ekstremnya. Pandai Hasan main Okey, kita pergi kepada Mana cikgu? Abu. Okey, aku bangun. Abu. Abu. Okey, aku. Warna pink. Warna pink. Ada yang bumbel.
okey. Ali pilih. Ali nak yang mana? Saya Ali. Okey. Warna putih. Okey, putih. Okey, dia tengok ah. Jadi, beri, okey. Ali pegang dan Ali baca soalan dia. Salah. Ini jawapan. Okey. Berikan pengertian jihad. Okey, Ali bagi dulu. Pengertian jihad. Berjuang. Okey, berjuang. Salah. Itu adalah dia punya singkatan dia. Okey, full dia. Ali cuba tengok ada jawapan itu. Menentang kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat sekadar termampu. Okey, apa dia ulang? Berjuang. Menentang Kemungkaran dalam termampu. Masyarakat dalam kalangan masyarakat sekadar termampu. sekadar termampu. Ingat ah, itu adalah pengertian jihad. Okey, next kita kepada soalan yang seterusnya iaitu Aku. kita pergi ke kawasan Hasan sekali ni. Hasan ni bukan tak Hasan. Ali Ali lagi, siapa Ali? Saya Ustaz. Okey, bagus. Saya nak warna jingga Ustaz. Okey, jingga. Okey, Ali mudah. Okey. Apa tu? Okey. Baca soalan. Sebutkan hukum berjihad Ustaz. Okey. Hukum berjihad adalah jawapan yang adalah wajib Ustaz. Okey, buka tu. Ada jawapan betul tak? Betul. Hukum berjihad adalah Wajib. Okey, last. Kita akan recap menggunakan flashcard tadi. Aku rasa kali ni kita pergi. Saya rasa kali ni ya. Okey, makan dia tak bangun tu makan. Okey, boleh tinggal. Ini Ustaz. Okey. Bukan dari jihad Ustaz. Sebutkan dari jihad tadi, awak yang baca jihad kan? Ya. Okey. Sebutkan dari. Saya ingat Ustaz banyak Ustaz. Saya lihat. Pendekkan Melayu. Yang Ini yang jihad dengan harta dan diri mereka Ustaz. okey. Tu tak full, okey baca yang Mukmin. Mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Okey, betul. Jadi itu adalah dalil. Dalil berjihad. Okey, next kita pergi kepada yang seterusnya. Selepas kita buat recap tadi. Okey. Next adalah slot quiz. Okay, seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sambung pula dekat sini. Okay, kita boleh tengok tadi kita hari ni kita dah belajar tentang apa? Jihad. Jihad. Maksud jihad. Maksud jihad lagi? Dalil jihad. Kita nak ingat balik tentang ni. Okey. Maksud jihad tahu kan tadi berjuang semua. Okey, kat sini Ustaz nak sambung lagi tentang konsep jihad dengan aspek jihad. Tapi kita buat secara santai, secara quiz. Kita boleh tengok dekat sini lah konsep jihad. Konsep jihad, aspek jihad. Maksudnya aspek jihad ni dia ada kita boleh berjihad dengan atau kita boleh berjihad dengan diri, kita boleh berjihad dengan jihad menuntut ilmu. Okey, kita boleh buat sekali lagi Ustaz nak mesti nama tapi dia jawab quiz ni pula. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok tadi. Yang akan kena adalah Ali. Kita tengok dekat sini. Ali. Ustaz tak jawab. Okey. Ali jawab soalan yang ni. Mana Ali? Jawab betul tak? Yang di highlightkan ni adalah hadis mengenai tuntutan berjihad Ali. Apa dia rasa betul tak? Saya rasa true Ustaz. Betul. Kita tengok sama-sama. Yang mana? Saya nak Amin Ustaz. Kenapa kau tak diam? Sebab saya drama yang minat dia Ustaz. Okey, kamu duduk. Amin tak? Okey, tak soalan ni. Waktu Nabi ni waktu dia nak berjihad, dia kena difitnah sampai kaum kafir Quraisy ni letak najis dekat belakang Nabi. Jadi kan, apa tindakan Nabi bila kaum kafir Saya Quraisy rasa dia tenang Ustaz. Benar. Betul. Okey. Kenapa Nabi tenang? Kenapa Nabi tak marah atau Sebab Nabi kenapa? Nabi nak tunjukkan akhlak yang baik. Betul, sejarah. Okey, kamu panggil pula kawan kamu. Saya nak panggil Ahmad. Mari Ahmad. Okey. Kamu. Ini. Kamu jawab. Yang mana aspek jihad yang betul? Saya rasa yang ni tak. Betul. Tapi ada jawapan kat sini. Maksudnya tadi kita boleh berjihad dengan kami ada panggil apa? Lawan syaitan. Contohnya macam sekarang
sekarang ni kita dekat dalam Ah. Puasa. puasa. Betul tak? Kita berjihad tak sekarang ni? Jihad tak? Berjihad je mana? Lawan nafsu. Lawan nafsu. Kamu makan minum tak? Dok. Maksudnya kamu berjihad juga nak melawan tu. Itu pun Oh. salah satu jihad. Ikut tangan. Okey, kamu. Saya panggil Lokman. Lokman. Ha! Saya Ustaz. Mari depan. Okey, kat sini dia ada contoh jihad yang Saya rasa ni Ustaz. Dia ada tiga jawapan ni. Sini. Saya rasa ni Ustaz jihad menuntut ilmu. Dia ada ilmu, tapi kalau kat sini Semua jawapan betul. semua jawapan betul. Maksudnya semua kat sini betul. Maksud dia okey, kamu sebagai pelajar tu nak kamu jihad dalam menuntut ilmu ni. Saya belajar bersungguh-sungguh Ustaz. Kamu jawab dalam exam tu pun Jihad. jihad menuntut Ilmu. ilmu. Okey, dan akhir kali kamu panggil kawan kamu. Siapa lagi yang kamu nak? Manan. Mana? Baik, Ustaz. Kajian. Okey, tiba kisah Rasulullah ni. Okey, kamu boleh tengok. Rasulullah ni dulu dia berjihad, dia berperang lah. Kita tahu Rasulullah ni banyak perang yang dia sertai. Perang Badar, perang Khandaq, dia berjihad menentang musuh. Tak ada Rasulullah yang dia tak ikut berperang. Sebab dia pun sebagai kita dalam berperang. Jadi kita boleh contoh dari Rasulullah. Jadi apa iktibar yang kita dapat daripada Rasulullah ni dia berjihad? Saya rasa Apa yang ada? Ni yang Rasulullah berjihad, Ustaz. Ya, Saya rasa jawapannya inilah kita dalam pertahanan Islam lah. betul. Kenapa kita dalam pertahanan Islam ni? Sebab dalam Dia masa ikut. yang penting, Ustaz. Sebab dalam masa yang Islam ni terus terbela dan tertegak di atas muka bumi ini. Betul, pandai kita sekali. Jadi kamu semua faham tak tentang jihad hari ni? Faham tak? Faham, Ustaz. Jadi kalau kamu betul nanti kamu nak tak? Jadi tentera kamu nak tak mempertahankan Islam, mempertahankan agama kamu sendiri? Mau tak? Kalau boleh nanti besar kamu boleh lah nanti. InsyaAllah lah kalau kamu InsyaAllah. Takbir. Dan insyaAllah sampai sini saja kot. Semua dah kenal kan? Okey dah. Dan